Selamat tengah hari. Kalau kamu ataupun ahli keluarga pernah kena stroke, ini ialah cara untuk tolong pesakit stroke berdiri dengan senaman untuk kuatkan buku lali. Pertama, untuk berdiri, ahli keluarga kena menolong pesakit yang kena stroke untuk berdiri. So, caranya ialah dari depan, kita akan tolong dia pimpin. Okey, pegang tangan dia, tolong dia berdiri. Okey, selepas berdiri, bila rasa stabil, baru start jalan. Okey, kita buat perlahan saja, satu-satu. Sebab kita nak dia fokus untuk berjalan. Okey, selepas itu. Okey, kita akan pergi kepada katil ataupun meja pun boleh. Okey, bila dekat katil, kita akan letak tangan yang kena stroke di bawah, tangan yang tidak kena stroke atas. Okey, selepas tu ahli keluarga akan dekat dengan pesakit. In case dia tak stabil ataupun kalau dia nampak macam nak jatuh, boleh tolong dudukkan dia. Okey, dari sini kita akan jinjing kaki. So, pertama jinjing kaki. Okey, selepas jinjing, kita pegang yang ini untuk 20 saat. So 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Selepas 20, boleh turunkan kaki. Ini dikira 1. Kita nak buat 3 kali. Pagi, 3 kali petang. So kita buat sekali lagi. Jinjing. Okey, ahli keluarga boleh support kalau pesakit stroke tidak boleh. 1, 2, 3 sampai kiraan 20. Okey, boleh turunkan kaki.